Aku pernah telan batu kecil supaya batu besar terkeluar. Aku pun tak tahu apa aku fikir masa tu. Mungkin sebab dah terlalu sakit, terlalu terdesak, batu karang ni bukan biasa-biasa. Sakit dia mencucuk sampai ke bawah perut, nak kencing pun rasa macam pisau hiris dari dalam. Satu malam aku tengah baring menahan sakit, ternampak satu video viral, katanya ada orang telan batu kecil, konon nak bagi batu lawan batu dalam buah pinggang, supaya batu besar tu keluar ikut air kencing. Aku pun buat. Aku betul-betul cari batu sungai, cuci bersih dan telan. Bodohnya aku, sumpah. 2 hari lepas tu perut aku mula pedih, najis berdarah dan kencing makin siksa. Aku terus ke hospital, doktor kata aku bukan setakat ada batu karang, aku tambah satu lagi tetamu yang tak patut ada dalam badan. Balik dari hospital aku menangis. Bukan sebab sakit, tapi sebab kecewa dengan kebodohan diri sendiri. Masa tu aku baru betul-betul buka mata. Aku scroll TikTok dan ternampak satu iklan jus leswa. Dalam tu ada buah tapak wangi, herba yang terkenal dengan sifat diuretik, bantu larutkan batu karang, lawaskan kencing dan cuci buah pinggang secara semula jadi. Aku tak fikir panjang. Aku order dan mula konsisten minum pagi dan malam. Dalam minggu kedua, kencing dah tak perit. Sakit pinggang makin hilang. Scan doktor tunjuk perubahan, batu makin kecil, air kencing bersih. Sekarang aku menyesal bukan sebab sakit, tapi sebab lambat kenal jus leswa. Kalau kau tengah sakit, tolong jangan ulang kebodohan aku. Jangan telan batu. Telan jus leswa itu baru betul. Aku rekomen sangat untuk ikhtiar dengan jus leswa. Tak salah nak cuba ikhtiar dengan cara ni. Ianya bukan ubat tapi minuman herba. Jadi tiada kesan sampingan pun. Korang